berbisik kat telinga saya, tolong saya nak solat. 2 tahun setengah saya tak solat, dia kata. Umur dia 89 tahun. Pada ketika itu saya berikan dia tentang kebaikan alurasi dia, apa yang boleh beri bantu dia. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya kerana Allah. Sebab dia dah minta Allah pertemukan dia. Hari ni saya datang, dia cakap dengan saya apa? Cik Ibrahim, awak bawa rahmat pada diri saya. Masya Allah. 10 minit dia pakai alur rapan, dia bangun dan berjalan. Oh, 10 minit. Masya Allah. Dia pakai Alura pants, bukan saiz dia, saiz 5XL. Besar dia saiz kecil, tapi dia pakai dengan keyakinan. Dia kata dia yakin atas apa yang saya cakapkan dan saya sampaikan. Hinggakan dia 10 minit bangun, dia jalan, dia buang tongkat dia. Masya Allah. Dan pada ketika itu, dia kurang nak makan. Lepas dia dapat berjalan, dia minta isi saya suapkan 2 mangkuk bubur dia makan. Masya Allah. Anak dia menangis depan kami. So hari tu, sejak itulah dia peluk saya dengan penuh kasih sayang dan dia bersyukur. Dia kata saya dan isteri bawa rahmat bagi dia. Itulah satu peristiwa sampai ke hari ini buatkan saya bersemangat untuk lakukan kebaikan pada orang lain. Kerana kebahagiaan itu tidak boleh kita kirakan dengan wang ringgit. Tak boleh banding dengan wang ringgit. Kerana memberikan kebahagiaan. Pada hari itu dia solat sampai dia meninggal dunia 2 tahun selepas itu. Masya Allah. Dan dia meninggal dalam keadaan dia ambil wuduk untuk solat maghrib. Masya Dia Allah. meninggal. Membuatkan saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan aku satu petunjuk untuk aku menyampaikan kebaikan pada orang lain. Ini saya dengan isteri saya berikrar bahawa BE satu platform yang dapat memberikan bantuan pada orang. Kita teruskan lakukan. Jangan kira siapa. Berikan mereka kebahagiaan. Itulah yang Allah nak kita lakukan. Masya Allah. Masya Allah. Dalam banyak-banyak Kuyim dah bantu kan, apakah satu, boleh ceritakan tak satu kisah testimoni yang Kuyim rasa sangat menyentuh hati, yang perubahan Ini yang saya kurang kongsi. Orang tak pernah tanya kan? Ni kita orang tanya. Tak nak, Dayah tanya. Okey. Baik Dayah, saya tak beritahu kan membuatkan saya terbuka minda saya bila saya bertemu dengan seorang sahabat saya. Ayah dia umur 89 tahun, kena stroke 2 tahun setengah, bedridden, tak boleh bangun dan sebagainya. Dan pada ketika itu saya datang, dia adalah orang yang pertama saya jumpa sejak saya masuk BE. Oh, Masya Allah. Saya pergi jumpa dia sebab dia tengok kat Facebook saya, dia panggil saya. Sampai jumpa dia, ayah dia tak boleh bercakap dengan lebih sempurna, tapi ayah dia sentiasa memohon kepada Allah minta pertemukan orang yang betul-betul dapat membantu dia. Dengan secara tidak langsung saya hadir di situ. Dalam keadaan dia yakin atas apa yang saya beritahu. Dia kata dia nak bangun, dia nak solat macam biasa, dia nak mengaji dan sebagainya. Sebab dia 2 tahun setengah tak dapat melakukan solat.